Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv Podcast bersama dengan saya, Richard Angelus, dalam siri pengajian Alkitab kita melalui Kitab Mazmur. Nah, dalam episod kali ini, kita akan mengkaji daripada Mazmur bab yang ke-17. Kalau kamu ada Alkitab bersama dengan kamu, saya sarankan kamu buka ke Mazmur bab yang ke-17 sambil kamu mendengar ataupun menonton podcast ini, sambil kamu melihat petikan firman itu sendiri. Dan saya mendoakan supaya Roh Kudus memimpin kamu dan saya pengenalan akan firman Tuhan, dan lebih penting lagi supaya kita boleh mengenali Tuhan Yahweh secara peribadi sebagaimana pemazmur mengenali Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat konteks ataupun latar belakang Mazmur bab yang ke-17 ini. Kita hanya diberitahu ini ialah doa Daud, a prayer of David, dan tidak lain bukan penulis ataupun pengarangnya ialah Daud, tetapi kita tidak tahu apakah situasi, apakah hal yang terjadi di sebalik Mazmur ini. Hanya diberitahu kepada kita ini ialah doa Daud, dan kalau saya kategorikannya memang confirm ini memang ialah Mazmur doa, kerana ianya ditujukan kepada Tuhan Yahweh daripada awal sampai akhir, dan ini ialah Mazmur doa sesungguhnya. Dan isi kandungan yang utama ialah ini sebenarnya ialah rayuan Daud memohon keadilan kepada Yahweh. Dua kali dia berkata dalam ayat pertama dengan ayat ke-6, dia merayu supaya Tuhan memberikan dia keadilan daripada para musuhnya. Dia nyatakan dalam ayat yang ke-9. Dan disebabkan Mazmur ialah lyrical poetry, puisi, ianya kita harus lihat dari segi gaya bahasa. Ada banyak gaya bahasa yang digunakan. Let me just kongsi top 3 literary devices ataupun gaya bahasa yang digunakan. Pertama ialah metafora ataupun imagine, di mana image ataupun gambaran yang jelas yang digunakan untuk menyerlahkan kebenaran yang abstrak kepada yang lebih mudah untuk dibayangkan. Contohnya kalau kita pergi kepada ayat yang ke-8 dalam AVB, Alkitab versi Borneo, dia kurang menyerlah, tapi kalau kita rujuk dalam bahasa English, dikatakan ayat yang ke-8, keep me as the apple of the eyes, hide me in the shadow of your wings. Jagalah aku, peliharalah aku seperti biji matamu. Dan itu kita tahu bahawa Tuhan ialah spirit, Tuhan ialah roh. Tuhan tidak ada biji mata. Tetapi pemazmur membayangkan betapa dia dipelihara oleh Tuhan dengan mengatakan seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Jadi itu metafora untuk menyatakan tentang kebenaran yang abstrak, tapi dia menggunakan bayangan gambaran mata, biji mata, untuk memudahkan kita untuk membayangkan kebenaran betapa Tuhan memelihara, menjaga pemazmur. Dan itu ialah metafora ataupun imagine. Gaya bahasa yang kedua iaitu paralelisme, dan ini sangat-sangat popular yang sering kali digunakan di dalam puisi, di mana idea itu diulang dengan maksud yang sama tetapi dengan lebih mendalam lagi. Contohnya kalau kita hanya pergi kepada ayat yang pertama, apabila pemazmur Daud menyatakan dengarlah, dan dia katakan dengarlah rayuanku, rintihanku, doaku. Dan ini ketiga-tiga ayat yang membawa maksud yang sama tapi ianya lebih mendalam. Rayuan, rintihan, doa. Dan ini yang dimasukkan dengan paralelisme. Dan top 3 yang ketiga, last but not least, iaitu kontras. Dan apabila saya membaca Mazmur bab yang ke-17, ternyata pemazmur membandingkan dua hal yang bertentangan untuk menyampaikan poinnya. Satu, dia menyatakan tentang kehidupan, sikap dan kesudahan orang benar, dan dibandingkan dengan orang fasik. Itu kontras. Jadi ini 3 gaya bahasa ataupun literary devices yang sangat popular digunakan, metafora, paralelisme dan juga kontras. Dan sebenarnya ada banyak lagi. Nah, apabila saya membaca Mazmur bab yang ke-17 ini dan merenungkannya, saya fikir lebih baik saya bagikannya kepada 3 bahagian. Pertama, saya namakannya sebagai perbenaran daripada ayat pertama hingga ayat ke-5. Kedua, iaitu perlindungan daripada ayat ke-6 hingga ayat ke-9. Dan yang ketiga, harapan daripada ayat ke-10 hingga ayat ke-15. Perbenaran, perlindungan, harapan. Nah, mari kita pergi kepada petikan firman ini dahulu. Saya bacakan melalui AVB, Alkitab versi Borneo, dan ini ialah versi ataupun terjemahan utama yang saya akan gunakan dalam pengajian kita. Mari saya bacakan. Mazmur bab yang ke-17, doa Daud. Dengarlah rayuanku memohon keadilan, ya Yahweh.
Dengarlah rintihanku. Dengarlah doaku yang bukan daripada bibir dusta. Pertahankanlah kebenaranku dari hadiratmu. Semoga matamu melihat apa yang benar. Engkau telah menguji hatiku dan menelitiku pada waktu malam. Engkau telah mendugaku dan tidak menemui kecelaan. Aku telah berazam memelihara lidahku daripada dosa. Perihal perbuatan manusia, menurut kata-kata yang engkau ucapkan, aku taat akan perintahmu. Aku menjauhi segala jalan orang yang ganas. Langkahku tetap di jalanmu dan kakiku tidak tergelincir. Aku menyerumu kerana engkau akan mendengarku, ya Allah. Dengarlah kata-kataku ini. Tunjukkan kasih-Mu yang agung dengan tangan kanan-Mu yang menyelamatkan semua yang bernaung kepadamu daripada mereka yang cuba meruntuhkan. Peliharalah aku sebagai kesayangan-Mu. Lindungi aku di bawah naungan-Mu daripada orang zalim yang menyerangku, daripada musuh pemusnah yang mengepungku. Mereka telah menutup hati daripada kebaikan. Mereka menuturkan kata-kata angkuh. Sekarang mereka mengepungku pada setiap langkah. Mereka merenung sambil menjongkok di bumi. Seperti singa yang ingin mengoyak-ngoyakkan mangsa. Seperti singa muda mengendap di tempat rahsia. Bangkitlah ya Yahweh. Hadapi dan tumbangkan musuhku. Selamatkan nyawaku daripada orang zalim dengan pedang-Mu. Dengan tangan-Mu selamatkan aku daripada manusia sebegitu, ya Yahweh. Daripada manusia duniawi yang mengumpul harta dalam hidup ini. Kau kenyangkan perut mereka yang Kau pelihara. Anak-anak mereka cukup puas dan mereka meninggalkan pusaka kepada zuriat. Tetapi dalam kebenaran aku akan melihat wajah-Mu. Aku akan bahagia sepenuhnya apabila terjaga di hadirat-Mu. Ini firman Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat bahagian yang pertama, iaitu pembenaran. Daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima. Dan mari saya just kongsikan kepada kita 3 realiti. Realiti yang pertama ialah orang benar datang kepada Yahweh yang benar dan adil. Orang benar datang kepada Tuhan yang benar dan adil. Pertama saya melihat dari segi pemazmur, iaitu Daud, dia mengatakan bahawa bibirnya benar. Ini saya dapat daripada ayat pertama hingga ayat yang kedua, bibir yang benar. Dia katakan ayat pertama, dengarlah rayuanku memohon keadilan, rintihanku, doaku yang bukan daripada bibir dusta. Ayat ketiga dia mengatakan, aku telah berazam memelihara lidahku daripada dosa. Dan pemazmur Daud, dia mengatakan bahawa bibirnya benar, jauh daripada dusta, dan dia memelihara lidahnya ataupun bibirnya daripada dosa. Dengan yakin pemazmur Daud, dia sangat-sangat berani meminta pertolongan Yahweh untuk mempertahankan kebenarannya, kerana dia tahu dia tidak bertutur dusta, dia tidak bercakap bohong, lidahnya jauh daripada dosa. Dan ini sangat penting, sebagaimana kalau kita rujuk dalam Amsal bab yang keempat ayat yang ke-24. Amsal bab yang keempat ayat ke-24, di mana Amsal juga menasihatkan kepada kita, buanglah penipuan daripada mulutmu dan jauhkan bibir mungkar daripada mu. Dan ini penting bagi kita sebagai pengikut Tuhan yang mengenali Yahweh sebagai Tuhan kita. Kita harus mengekalkan, menjaga bibir kita untuk bercakap benar, sama seperti pemazmur ini. Dan banyak lagi petikan-petikan dalam Amsal yang menyatakan kepada kita tentang menjaga pertuturan kita, menjaga bibir ataupun lidah kita. Dan pemazmur Daud, dia yakin Tuhan akan mempertahankan kebenarannya. Ayat kedua, pertahankanlah kebenaranku daripada hadirat-Mu. Dan itu dia yakin kerana dia sedar dan dia tahu bahawa bibirnya berkata benar ataupun jauh daripada dosa. Nah, untuk kamu melihatkan, kalau kamu lihat ayat yang kedua, pertahankanlah kebenaranku dari hadirat-Mu, semoga matamu melihat apa yang benar. Nah, untuk kamu melihat kaitan di antara bibir ataupun lidah kita dengan mata Tuhan yang melihat, saya sarankan kita pergi kepada Mazmur bab yang ke-34. Mazmur bab yang ke-34 ayat ke-12 hingga ayat ke-15. Saya bacakan, siapa yang sayangkan hidup dan inginkan panjang umur, jagalah lidahmu daripada kejahatan dan bibirmu daripada kata-kata palsu. Tinggalkan kejahatan dan lakukan kebaikan.
cari dan burulah kedamaian. Kerana mata Yahweh, kerana mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar rayuan mereka. Dan di sini kita melihat kaitan kenapa pemazmur dalam Mazmur bab yang ke-17 ini, Daud dia mengaitkan bahawa lidahnya, bibirnya ataupun mulutnya mengatakan hal yang benar, jauh daripada dosa, dan dia kaitkan dengan Tuhan, semoga matamu melihat apa yang benar. Dia kaitkannya sama seperti dalam Mazmur bab yang ke-34 ini, sebab kalau mulut, lidahnya jauh daripada kejahatan, bibirnya jauh daripada berkata-kata palsu, dia katakan mata Tuhan, mata Yahweh akan tertuju kepada orang yang benar, telinganya mendengar rayuan mereka. So itu dikaitkannya dengan Tuhan akan mendengar orang yang berdoa ataupun memohon kepada Tuhan, dan mata Tuhan akan melihat apa yang benar, akan melihat orang yang benar, akan lending his ear to hear the righteous. So itu kaitannya antara bibir dengan mata Tuhan. Nah, bukan itu saja, pemazmur Daud juga menyatakan bahawa hatinya juga yang benar. Ini saya dapat daripada ayat ketiga, dia berkata, engkau telah menguji hatiku dan menelitiku pada waktu malam. Engkau telah mendugaku dan tidak menemui kecelaan. Aku telah berazam memelihara lidahku daripada dosa. Dan di sini dia berkata bukan hanya bibirnya benar, hatinya juga benar. Hati pemazmur telah diuji, telah diteliti oleh Tuhan. Nah, dikatakan pada waktu malam. Waktu malam ini penting kerana waktu malam menggambarkan waktu kegelapan ataupun di mana kejahatan memuncak. Jadi waktu malam ialah waktu memberi gambaran bahawa waktu yang paling kuat apabila dicobai, digodai. Tetapi pemazmur mengatakan, walaupun engkau Tuhan telah menguji hatinya dan menelitinya pada waktu malam, pada waktu kegelapan, pada ketika kejahatan memuncak, dan dia katakan Tuhan telah aku telah diuji, diteliti dan diduga hatinya oleh Tuhan, dan Tuhan dia katakan mendapati dia tidak bersalah ataupun tidak bercela. Sekali lagi pemazmur sangat-sangat yakin, dia meminta supaya Tuhan mempertahankan kebenaran kerana bibirnya benar dan juga hatinya yang benar. Dan kalau kita perhatikan orang benar sentiasa akan berdoa seperti ini. Sebagaimana pemazmur dalam bab yang ke-17 ini, Daud berkata, engkau telah menguji hatiku dan menelitiku pada waktu malam. Engkau telah mendugaku dan tidak menemui kecelaan ataupun dia tidak bersalah. Dan ini doa orang biasa, orang benar. Mereka biasa berdoa begini, iaitu dalam contohnya kalau kita pergi kepada Mazmur 139 daripada ayat ke-23, Mazmur 139 ayat ke-23 hingga ayat ke-24. Saya kena ulang sebab ada yang mendengar melalui podcast tidak melihat saya punya slide ini. Okey, daripada Mazmur 139 ayat ke-23 hingga ayat ke-24, pemazmur berkata, telitilah aku ya Allah, kenallah hatiku. Dugalah aku dan ketahuilah kebimbanganku. Lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku dan pimpinlah aku ke jalan yang kekal selama-lamanya. Dan itulah doa orang yang benar. Nah begini, sekali lagi saya ingin tegaskan kepada kita, orang benar ialah bukan orang yang the righteous people, bukanlah orang yang sempurna. Mereka bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tapi kalau kamu renungkan sekali lagi Mazmur 139 ini dan juga Mazmur bab yang ke-17 ini, pemazmur Daud tidak mengatakan bahawa dia tidak berdosa. Cuma dia berkata menurut his consciousness, kesedarannya, dia tidak berdosa. Dia tidak menyampaikan ayat-ayat yang menjadikan dia berdosa. Bibirnya benar, hatinya benar. Ianya telah diuji dan Tuhan mendapati ianya tidak menemui kecelaan ataupun dia tidak bersalah. Dan ini doa yang sangat penting sebab kalau kita bersalah, begitu juga dengan orang benar. Orang benar kalau mereka mendapati mereka bersalah, kalau mereka mendapati mereka berdosa, orang benar akan mengakui di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud. Daud ialah bukan orang yang tidak perfect. Dia bukan seorang yang sempurna, tidak pernah berdosa. Tidak. Dia juga seorang yang berdosa. Tapi apabila dia memeriksa hatinya pada malam itu, pada ketika itu, dia mendapati dia tidak bersalah dan Tuhan juga mendapati tidak menemui kecelaan di dalam hatinya. Dan kalau kita
menguji, meneliti, menduga hati kita sendiri, dan melalui Roh Kudus kita dalam Perjanjian Baru, kalau kita mendapati ada kesalahan, maka marilah kita minta Tuhan untuk pimpin kita semula kepada jalan kebenaran. Begitulah orang benar. Orang benar tidak bermaksud mereka tidak pernah berdosa. Orang benar apabila mereka berdosa, mereka minta Tuhan untuk pimpin mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti pemazmur ini, lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku, kalau aku berdosa, kalau aku menyimpang, dan pimpinlah aku ke jalan yang kekal selama-lamanya. Begitulah bagaimana orang benar memeriksa hati mereka. Jadi Daud mengatakan bibirnya yang benar, hatinya yang benar. Bukan itu saja, dia juga menyatakan hidupnya yang benar. Ini terdapat daripada ayat ke-4 hingga ayat ke-5. Perihal perbuatan manusia, menurut kata-kata yang engkau ucapkan, aku taat akan perintahmu. Aku menjauhi segala jalan orang yang ganas, langkahku tetap di jalanmu dan kakiku tidak tergelincir. Jadi dia seolah-olah berkata, dia berintegriti, dan Daud pemazmur, dia taat akan perintah Tuhan. Sama seperti dalam Mazmur bab yang pertama juga, apabila pemazmur Daud mengatakan bahawa dia tidak akan ikut jalan orang yang ganas ataupun jalan orang fasik, dia akan memilih untuk mengikut jalan Tuhan. Langkahku tetap di jalanmu, katanya. Dan oleh itu kalau kita perhatikan daripada ayat pertama hingga ayat kelima, kebenaran, the righteousness, itu yang didapati oleh Daud, bahawa bibirnya benar, hatinya benar, hidupnya benar. Nah, sejauh mana kamu yakin akan bibir, akan hati dengan hidup kamu yang benar di hadapan Tuhan? Adakah kamu memiliki keyakinan seperti Daud ini? Nah, ini bukan keyakinan yang kosong, tetapi real. This is a real keyakinan daripada Daud pada ketika ini, apabila dia berada dalam godaan, ataupun apabila dia sedang diserang oleh para musuhnya. Dia minta supaya Tuhan mengadakan keadilan. Dia minta keadilan daripada Tuhan. Dan kenapa? Karena dia tahu bahawa bibirnya benar, hatinya benar, hidupnya benar. Oleh itu dia katakan Tuhan akan datang menyelamatkan orang yang benar. You see, that is the link between apa yang dia katakan dalam ayat pertama hingga ayat ke-5 ini. Sejauh mana kamu yakin? Now, ini saya akan bawa semula kepada kesimpulan kita nanti, sebab kita disebabkan kejatuhan kita, disebabkan dosa kita, ataupun menurut ajaran-ajaran yang diletakkan dalam fikiran kita, kita menjadi kurang yakin akan kebenaran. Tapi let me just pergi kepada conclusion lah. Di dalam Yesus Kristus kita mendapat kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu ialah bukan melalui usaha kita, tapi melalui gift, iaitu kasih kurnia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Wow. Nah, setakat ini Daud minta supaya Tuhan mengadakan keadilan kepada apa yang terjadi kepadanya. Dia memohon keadilan kerana bibirnya benar, hatinya benar, hidupnya benar. Nah, mari kita lihat perlindungan Tuhan daripada ayat ke-6 hingga ayat ke-9. Realiti yang kedua, iaitu orang yang dikasihi oleh Yahweh mendapat perlindungannya. Orang yang dikasihi Tuhan mendapat perlindungannya. Di sini saya melihat tentang Tuhan daripada ayat ke-6 hingga ayat ke-9. Ada 3 hal tentang Tuhan. Pertama, Tuhan mendengar. Ayat ke-6 menyatakan, aku menyerumu kerana engkau akan mendengarku, ya Allah. Dengarlah kata-kataku ini. You see, dia menyeru dan Tuhan mendengarnya. Dan ini juga salah satu keyakinan pemazmur. Apabila dia berdoa, dia yakin bahawa Tuhan mendengar doanya. Dan itu sepatutnya juga dalam sikap kita berdoa. Apabila kita berdoa, kita harus ada keyakinan kerana hubungan kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, bahawa dia akan mendengar doa kita. Aku menyeru, katanya, engkau akan mendengarku. Dan ini penting kerana dia, bukankah tadi kan dia minta keadilan, dia minta kebenaran, dan berdasarkan karakter Tuhan yang cinta akan kebenaran dan keadilan, pasti Tuhan akan menjawabnya. You see, ada setengah doa yang apabila kita doakan, kita boleh mendapatkan kepastian bahawa Tuhan pasti akan menjawabnya. Contohnya apabila kita minta,
Kalau kamu sudah ada rumah, kamu berdoa, kamu minta rumah yang baru. Nah, kamu berdoalah sebab firman mengatakan doa, dan doa itu digalakkan. Tapi kamu tahu bahawa besar kemungkinan Tuhan tidak akan menjawab doa kamu untuk mendapat rumah yang baru kalau kamu sudah ada rumah. Tapi kalau kamu minta sesuatu yang dekat dengan karakter Tuhan ataupun kehendak Tuhan, contohnya kamu minta pengampunan daripada Tuhan, kamu menyeru, merayu, kamu bertobat, pasti Tuhan akan menunaikannya. Kerana Tuhan memang suka untuk mengampuni orang. Begitu juga apabila pemazmur Daud meminta keadilan, meminta kebenaran, pasti Tuhan akan mendengarnya kerana ianya berdasarkan karakter Tuhan yang cinta akan kebenaran dan keadilan. Amin. Nah, Tuhan mendengar. Kedua, saya melihat sebagai Tuhan mengasihinya. Ayat yang ketujuh, dia berkata, tunjukkanlah kasih-Mu yang agung dengan tangan kanan-Mu yang menyelamatkan semua yang bernaung kepadamu daripada mereka yang cuba meruntuhkan. Dia menyatakan tentang kasih Tuhan. Ini diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dengan pelbagai sebab ayat Ibrani untuk kasih ini ialah chesed. Chesed ini kita sudah perhatikan, iaitu loving covenant with God and man, and God and his people. Chesed ini ialah memang kasih yang based on God's covenant, based on God's character. Dan ini memang sesuai dengan klaim kita. Kalau kita ingin klaim, kita boleh klaim kepada kasih Tuhan berdasarkan janjinya kepada umatnya. Dan kasih ini diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dengan pelbagai sebab ianya membawa kepada maksud yang mendalam sebenarnya. Dan kadang-kadang terjemahan dikatakan sebagai God's faithfulness, loving kindness, or great love. Dan ini untuk menyatakan tentang kasih Tuhan, chesed, kasih yang berdasarkan perjanjian Tuhan, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang dia tetap akan berpegang kepada janjinya. Tuhan akan tetap berpegang kepada kasihnya, dan kasih ini ialah kasih yang bukan hanya cakap saja, kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan. Nah, kalau kita lihat, tunjukkanlah kasih-Mu, ayat yang ketujuh, tunjukkanlah kasih-Mu yang agung dengan tangan kanan-Mu yang menyelamatkan semua yang bernaung kepadamu. Bermaksud Tuhan punya kasih ialah kasih yang ada perbuatan. God's love is verb. Kita punya kasih kadang-kadang kita hanya cakap saja tapi kita tak berbuat. Tuhan apabila dia mengatakan bahawa dia mengasihi kita, dia menunjukkan kasihnya, faithfulness of God, his loving kindness, his great love, yang akan ditunjukkan melalui perbuatannya. Tuhan mengasihi, ya, dan kasihnya ditunjukkan melalui perbuatannya. Tangan kananmu. Tangan kananmu itu seringkali merujuk kepada kekuatan Tuhan, keupayaan Tuhan. Malah kalau kamu baca dalam Keluaran bab yang ke-15 ayat yang ke-6, inilah apabila umat Israel telah diselamatkan oleh Tuhan daripada Mesir, dibawa ke tanah perjanjian dan mereka melalui Laut Merah, dan Tuhan membelahkan Laut Merah, dan dikatakan mereka menyanyi dalam Keluaran bab yang ke-15 ayat yang ke-6, tangan kananmu ya Yahweh mulia dalam kekuatan, tangan kananmu ya Yahweh menghancur leburkan musuh. Dan itu menunjukkan bahawa tindakan Tuhan, perbuatan Tuhan, dia mengasihi dan dia juga menunjukkannya melalui perbuatan. Dan yang ketiga, saya melihat bahawa Tuhan bukan hanya mendengar, bukan hanya mengasihi, malah Tuhan juga memelihara. You see, orang yang dikasihi oleh Yahweh mendapat perlindungannya ataupun mendapat pemeliharaannya. Dan ada dua gambaran tentang Tuhan memelihara Daud ataupun memelihara pemazmur ini. Pertama, gambaran yang sangat menarik, iaitu kalau kamu pergi kepada ayat yang ke-8, dikatakan, peliharakanlah aku sebagai kesayanganmu. Nah, ini kalau kamu rujuk dalam terjemahan Inggeris, ianya lebih dramatik lagi dia punya maksud, walaupun itu maksudnya yang sebenarlah memelihara sebagai kesayanganmu. Tapi kalau kamu kan ini kan sebagaimana saya katakan tadi, metafora. Kalau kamu fikirkan lagi, dia gunakan dalam bahasa Inggeris, keep ataupun guard. Keep or guard me as the apple of your eyes. As the apple of your eyes. Nah, ataupun secara literal, as
pupil of the eye. Pupil ialah biji mata kita yang hitam itu. Kalau saya terjemahkannya secara literal, peliharalah aku seperti biji matamu ataupun seperti biji matamu yang hitam itu. Dan ini menunjukkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang precious, sebab mata itu sangat-sangat precious. Tuhan menjaga pemazmur Daud dengan sangat precious. Dan pada masa sama, mata juga menunjukkan tentang vulnerability. Bermaksud mata itu mudah cedera, mudah terluka, mudah untuk dirosakkan, dan ianya sangat-sangat terdedah. Ianya berharga dan pada masa yang sama sangat terdedah. Itulah analogi untuk mata, precious and yet vulnerable. Seperti umat Israel, dipanggil juga sebagai the pupil of God's eyes ataupun the apples of God's eyes. Contohnya dalam Ulangan bab yang ke-32 ayat yang ke-10, Zakaria bab yang kedua ayat yang ke-8, dan saya sarankan kamu rujuk dalam terjemahan baru Indonesia kerana mereka mengekalkan ayat dijaganya sebagai biji matanya, yang membawa maksud sebagaimana yang AVV terjemahkan, pelihara aku sebagai kesayanganmu. Seperti biji mata, sesuatu yang disayangi oleh Tuhan. Jadi pemazmur Daud, dia menyedari akan pemeliharaan Tuhan dan dia mahu supaya Tuhan memeliharanya seperti menjaga biji matanya sendiri. Daud pada masa ini sangat-sangat berharga di mata Tuhan, sama seperti umat Israel. Tapi seperti umat Israel juga, Daud pada masa ini sangat-sangat terdedah dengan para musuh. Sebab itu dia merayu minta tolong daripada Tuhan kerana dia sangat vulnerable keadaan dia pada ketika ini. Tapi pada masa sama, dia juga sangat-sangat precious. Umat Israel, umat kesayangan Tuhan, sangat-sangat precious bagi Tuhan. Tapi pada masa sama, mereka juga sangat vulnerable dengan negara-negara jiran yang lain yang cuba untuk mengalahkan mereka, menawan mereka dan sebagainya. Dan itulah gambaran yang digunakan oleh pemazmur, seperti jagalah aku seperti biji matamu, sebagai kesayanganmu. Dan gambaran yang kedua yang digunakan oleh pemazmur ialah ini, lindungi aku di bawah naunganmu. Lindungi aku di bawah naunganmu daripada orang zalim yang menyerangku, daripada musuh pemusnah yang mengepungku. Dan ini memberi satu lagi gambaran, hide me in the shadow of your wings, iaitu gambaran ibu ayam melindungi anaknya di bawah kepak sayapnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur bab yang ke-91 ayat yang keempat. Dan ini juga memberi gambaran supaya Tuhan menjaganya seperti ibu ayam yang melindungi anaknya daripada di dalam kepaknya daripada para musuh pemusnah yang mengepung pemazmur, mengepung Daud. Jadi ini dua gambaran yang dinyatakan betapa Tuhan harus memeliharanya, seperti biji matanya, dan kedua seperti berlindung di bawah naungan ibu ayam, naungan Tuhan. Wah, itu gambaran pemeliharaan, metafora yang kita boleh perhatikan. Jadi orang yang dikasihi oleh Tuhan akan mendapat perlindungannya. Pertama, kerana Tuhan mendengar. Kedua, kerana Tuhan mengasihi. Ketiga, kerana Tuhan akan memelihara, sama seperti memelihara biji matanya, dan juga melindungi orang yang dikasihinya di bawah naungannya. Amin. So itu perlindungan Tuhan. Nah, mari kita lihat bahagian yang ketiga, yang terakhir, iaitu harapan. Ini daripada ayat ke-10 hingga ayat ke-15. Mari saya just baca sekali lagi. Sebab mungkin kita lupa sudah kan by this time. Mereka telah menutup hati daripada kebaikan, mereka menuturkan kata-kata angkuh. Sekarang mereka mengepungku pada setiap langkah. Mereka merenung sambil menjongkok di bumi. Seperti singa yang ingin mengoyak-ngoyak mangsa, seperti singa muda mengendap di tempat rahsia. Bangkitlah ya Yahweh, hadapi dan tumbangkan musuhku. Selamatkan nyawaku daripada orang zalim dengan pedangmu. Dengan tanganmu selamatkan aku daripada manusia sebegitu, ya Yahweh, daripada manusia duniawi yang mengumpul harta dalam hidup ini. Kau kenyangkan perut mereka yang kau pelihara. Anak-anak mereka cukup puas dan mereka meninggalkan pusaka kepada zuriat. Tetapi dalam kebenaran, in his righteousness, aku akan melihat wajahmu. Aku akan bahagia sepenuhnya
apabila terjaga di hadirat-Mu. Jadi di sini tadi kita sudah melihat tentang realiti yang pertama. Orang benar datang kepada Tuhan yang benar dan adil. Dia orang benar kerana hatinya, bibirnya benar, hatinya benar, hidupnya benar. Dan kalau dia melakukan kesilapan, kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia minta Tuhan untuk memimpin dia kepada jalan yang benar. Langkahku tetap di jalan-Mu, katanya. Dan realiti yang kedua kita sudah perhatikan, orang yang dikasihi Tuhan akan mendapat perlindungannya. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengasihi, Tuhan akan memeliharanya. Seperti biji matanya sendiri dan juga seperti dilindungi di bawah naungan ataupun di bawah kepak sayapnya. Tuhan memelihara mereka yang mengasihi dan dikasihinya. Oleh itu kita melihat tentang harapan, iaitu orang yang setia sampai akhir akan melihat wajah Yahweh. Bukan hanya orang yang setia, tetapi orang yang setia sampai akhir yang akan melihat wajah Tuhan. Nah, 3 jenis harapan yang saya perhatikan melalui ayat ke-10 hingga ayat ke-15 ini. Pertama, iaitu harapan palsu. Di mana kamu letakkan harapan kamu? Adakah kamu meletakkan harapan kamu di harapan yang palsu? Sebagaimana orang fasik yang meletakkan harapan mereka kepada kebijaksanaan ataupun sebenarnya kebodohan lah, bukan kebijaksanaan. Maksudnya bagi mereka itu kebijaksanaan mereka, tapi sebenarnya ini kebodohan mereka sendiri. Jadi adakah kamu ada harapan palsu seperti orang fasik, orang ganas yang meletakkan harapan kepada kebijaksanaan ataupun lebih tepat lagi kebodohan diri mereka sendiri, di mana mereka menutup hati daripada kebaikan dan mereka menuturkan kata-kata angkuh, ataupun dan juga mereka meletakkan harapan mereka kepada rancangan mereka sendiri, di mana mereka cuba mengepung Daud dalam setiap langkahnya seperti singa, ataupun dengan kekuatan mereka sendiri seperti singa, ataupun seperti anak singa yang muda, iaitu mereka menjadi pemangsa. Dan inilah gambaran bagi orang yang bertutur angkuh, menutup hati daripada kebaikan, mengepung Daud, kesayangan Tuhan ataupun yang diurapi oleh Tuhan seperti singa, dan itu menunjukkan mereka meletakkan harapan ke atas kebijaksanaan, rancangan dan kekuatan diri mereka sendiri. Dan inilah mereka akan gagal, kata Daud, kata pemazmur. Ini ialah harapan palsu. Dan yang kedua, harapan sementara. Adakah kamu meletakkan harapan kamu kepada harapan yang sementara? Kalau kita perhatikan ayat ke-13, manusia duniawi ataupun manusia yang di dunia yang tidak mengenal Tuhan, manusia duniawi yang mengumpul harta dalam hidup ini, ataupun dalam terjemahan baru Indonesia mengatakan orang-orang dunia ini yang bahagiannya adalah dalam hidup ini, ataupun dalam terjemahan bahasa Malaysia, Alkitab bahasa Malaysia, orang yang menimbun harta di dunia. Nah, mereka seperti ini ialah orang yang memiliki harapan yang sementara, kerana mereka hanya berfikir tentang nafsu perut dan juga hartanah mereka saja. Dikatakan kau kenyangkan perut mereka yang kau pelihara, dan mereka meninggalkan pusaka kepada zuriat. Mereka hanya berfikir di dunia ini tentang apa yang mereka akan makan. Hanya hawa nafsu perut mereka saja yang mereka ingin fulfill. Dan juga mereka berfikir tentang mengumpul hartanah. Dan kepada para musuh seperti inilah pemazmur minta supaya Yahweh untuk bangkit dan melawan mereka dengan tangan dan juga pedangnya. Dikatakan, bangkitlah ya Yahweh, hadapi dan tumbangkan musuhku, dan selamatkan nyawaku daripada orang zalim dengan pedangmu. Sebab mereka ada harapan yang sementara. Bermaksud mereka hanya berfikir untuk mengumpul harta di dunia ini saja, ataupun menimbun harta di dunia ini saja. Itu harapan yang sementara. Jadi harapan yang pertama ialah harapan palsu, kedua harapan sementara, tapi akhirnya pemazmur dia ada harapan yang sebenar. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dalam kebenaran aku akan melihat wajahmu. Itu benar. Hanya dalam kebenaran saja kita boleh melihat wajah Tuhan. Aku akan bahagia sepenuhnya apabila terjaga di hadirat-Mu. Di sini pemazmur berbeza dengan orang yang memiliki harapan palsu dan juga harapan yang sementara. Dia ataupun kita tidak harus bergantung harap kepada kebijaksanaan sendiri, kepada rancangan sendiri, kepada kekuatan sendiri. Malah kita tidak harus berfikir secara duniawi yang hanya berfikir tentang hawa nafsu,
nafsu perut kita dan juga harta-harta yang kita ada, itu tidak sepatutnya menjadi harapan kita. Harapan kita ialah ini: di dalam kebenaran kita dapat ataupun boleh melihat wajah Tuhan, dan kita akan bahagia sepenuhnya apabila kita terjaga di hadirat-Nya. Kebahagiaan yang kita miliki apabila kita melihat wajah Tuhan, apabila kita ada hubungan dengan Tuhan, itu lebih lagi daripada harapan palsu dan harapan sementara. We want to see God's face, dan itu melalui pembenaran, dan itu ialah harapan yang sebenar yang diharap-harapkan oleh pemazmur. Sebab itu dia katakan tetapi dalam pembenaran, bermaksud opposite. Tidak seperti harapan palsu, tidak seperti harapan sementara. Dia memiliki harapan yang sebenar. Tetapi dalam pembenaran, aku akan melihat wajah-Mu, aku akan bahagia sepenuhnya apabila terjaga di hadirat-Mu. Dan ini idea yang sama yang dinyatakan oleh pemazmur juga dalam Mazmur bab yang ke-16 ayat yang ke-9. Maka hatiku bersukacita dan lidahku bergembira, jasadku juga akan tenteram dalam harapan, sebab dia memiliki harapan yang sebenar. Ayat ke-11, engkau akan menunjukkan aku jalan hidup di hadirat-Mu, di wajah-Mu, di hadirat-Mu, sepenuh bahagia dirasai, di tangan kanan-Mu, sekali lagi nikmat dikecapi selama-lamanya. Dan ini mengajak kita untuk melihat di manakah kamu meletakkan harapan kamu? Adakah kamu meletakkan harapan kamu kepada kebijaksanaan, rancangan dan kekuatan kamu sendiri? Itu harapan palsu. Ataupun kamu meletakkan harapan kamu kepada harta di dunia ini, ataupun menimbunkan harta di dunia ini dan juga nafsu perut kamu sendiri. Itu harapan sementara. Jadilah seperti pemazmur, jadilah seperti Daud. Marilah kita memiliki harapan yang sebenar. Di dalam pembenaran kita akan melihat wajah Tuhan, dan di sanalah di mana kebahagiaan, sukacita akan dipenuhi, dan apabila kita terjaga di hadirat-Nya. Nah, tentang di hadirat Tuhan, terjaga di hadirat-Nya, ada 3 kemungkinan yang saya boleh fikirkan. Pertama, adakah ini bermaksud pemazmur tidur? Apabila dia mengarang mazmur ini, dia tidur, kemudian dia bangun semula, dan apabila dia bangun daripada tidurnya, dia terjaga di hadirat Tuhan. Ataupun adakah ianya merujuk kepada keadaan pemazmur yang kerana dia diserang oleh para musuh, jadi dia hampir mati. Dan akhirnya apabila dia diselamatkan oleh Tuhan, dia dipulihkan daripada hampir mati, dan dia terjaga di hadirat Tuhan. Ataupun adakah ianya merujuk kepada terjaga selepas kematian fizikal? Maksudnya apabila kita mati nanti, kita akan terjaga di hadirat Tuhan. Di dalam roh kita boleh melihat wajah Tuhan. Jadi mana satu yang dinyatakan oleh pemazmur? Apakah yang dia ingin sampaikan? Ataupun mana satu yang dalam fikiran dia? Saya tidak pasti. Tapi yang saya pasti adalah ini. Di dalam pembenaran, kita akan melihat wajah Tuhan. Dan kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang penuh, sukacita yang penuh. Sebagaimana pemazmur ini, jasadku juga akan tenteram dalam harapan apabila kita berada di hadirat-Nya. Sekarang kita juga ada di hadirat Tuhan, kerana Roh Kudus ada bersama dengan kita. Di manakah kamu meletakkan harapan kamu? Now let me conclude kita secara ringkas tentang kaitannya dengan perjanjian baru, lebih-lebih lagi disebabkan mazmur dalam perjanjian pertama, perjanjian lama, ianya sangat-sangat relevan. Tapi dalam perjanjian baru ini, apa yang kita boleh kaitkannya dalam perjanjian baru di dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus? Pertama, melalui Yesus Mesias kita diperbenar oleh Tuhan Allah. Hanya melalui Yesus Mesias saja kita boleh diperbenarkan oleh Yahweh, oleh Tuhan Allah. You see, kalau kita fikirkan tadi, pembenaran Daud, dia yakin kerana dia memeriksa hatinya, memeriksa bibirnya. Tapi mungkin buat masa sekarang kita tak berapa yakin. Tapi marilah kita meletakkan keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Orang benar datang kepada Tuhan yang benar dan adil. Nah, kita tahu bibir ataupun mulut, hati dan hidup kita berdosa, ataupun we always fall short of the glory of God, dan kita tidak dapat mencapai kebenaran Allah. Kita sedar itu. Oleh itu, marilah kita datang kepada Yesus Kristus.
mungkin kita tidak memiliki keyakinan seperti Daud yang dia yakin bahawa bibirnya benar, hatinya benar, hidupnya benar. Tetapi kita ada keyakinan yang lebih mendalam lagi. Bukan keyakinan kepada perbuatan dan diri kita sendiri. Marilah kita meletakkan keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita diperbenarkan. Dalam 2 Korintius bab yang kelima ayat ke-21 menyatakan, Allah menjadikan Yesus Mesias, Allah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa kita untuk kita, supaya dalam dia, dalam Yesus, kita diperbenar oleh Allah. Amin. Kalau kita tidak memiliki keyakinan seperti Daud, sebagaimana yang saya juga fikirkan dan bayangkan, tetapi kita sedar melalui Yesus Mesias kita diperbenarkan oleh Tuhan Allah melalui iman kepadanya. We can have that confidence. Dan kedua, melalui Yesus Mesias kita dilindungi oleh Tuhan Allah. Realiti yang kedua tadi, orang yang dikasihi oleh Tuhan akan mendapat perlindungannya. Dan di sini kita melihat Allah mengasihi anaknya. Dan melalui anaknya kita dikasihinya. Begini, kalau Yesus di dalam kita, kan Yesus adalah anak Allah. Sebagaimana apabila Yesus dibaptiskan, di dalam bahasa Inggeris dikatakan, "This is my son in whom I'm well pleased." Inilah anakku yang aku kasihi. Nah, kalau Tuhan mengasihi anaknya dan anaknya di dalam kita melalui Roh Kudus, kita juga dikasihi olehnya melalui Yesus Kristus. Dan apabila kita dikasihinya, kita juga akan dijaga olehnya. Yesus Kristus sendiri berkata dalam Yohanes bab yang ke-10 ayat ke-28 hingga ayat ke-30, Aku, kata Yesus, aku memberi mereka hidup yang kekal. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tanganku. Dan juga tiada siapa dapat merampas mereka daripada Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus Kristus. Apa yang coba disampaikan di sini? Di dalam Yesus Kristus kita dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, maka kita juga dilindungi dan dipeliharanya. Dan Yesus berkata, tiada siapa dapat merampas kita daripada tangannya. Apa yang boleh merampas kita daripada tangan Yesus Kristus? Kalau itu kamu tak boleh bayangkan Yesus tambah lagi. Tiada siapa yang dapat merampas mereka daripada Bapa. Apa yang Bapa telah genggam, apa yang Yesus telah simpan di dalam tangannya, kecuali kamu sendiri yang slide in. Kalau kamu sendiri yang keluar daripada tangan Yesus, itu perbuatan kamu sendiri. Tapi selagi kamu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, di tangan Bapa, tidak ada orang yang boleh merampas kita. Tangan Bapa ke tangan Yesus itu equal, kerana Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi melalui Yesus kita dilindungi oleh Tuhan Allah. Nah, perlindungan kita juga boleh dilihat sebagai semada kita hidup, Tuhan melindungi kita, mati pun Tuhan tetap melindungi kita. You see, sama ada kita hidup ataupun mati, kita menang kerana Tuhan melindungi kita. Tidak ada sesiapa pun yang boleh merampas kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma bab yang ke-10 ataupun bab yang ke-9, dikatakan kematian tidak boleh memisahkan kita, kehidupan tidak boleh memisahkan kita, malaikat apa-apa pun tidak boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Melalui Yesus Mesias kita dilindungi oleh Tuhan Allah. Last but not least, melalui Yesus Mesias kita ada harapan yang kekal. Orang yang setia sampai akhir akan melihat wajah Tuhan. Nah, ini bukan harapan palsu, ini bukan harapan yang sementara. This is the real hope, harapan yang sebenar. Harapan, hope di dalam Alkitab ialah harapan yang pasti akan terjadi. Kelak kita akan melihat wajahnya. Kalau kamu baca dalam Wahyu bab yang ke-22 ayat yang ke-4 dikatakan, kita yang setia sampai akhir akan melihatnya, melihat wajahnya face to face. Wajah Tuhan yang bertakhta di taktanya dan juga anak domba, yaitu Yesus Kristus. Wow, ini harapan kita yang kekal, harapan yang sebenar. Jadi menurut Mazmur bab yang ke-17, orang benar datang kepada Tuhan yang benar dan adil. Kita sekarang melalui Yesus Mesias kita diperbenarkan oleh Tuhan Allah. Menurut Mazmur bab yang ke-17, orang yang dikasihi oleh Tuhan akan mendapat perlindungannya. Kita sekarang melalui Yesus Mesias kita dilindungi oleh Tuhan Allah. Dan menurut Mazmur bab yang ke-17, orang yang setia sampai akhir akan melihat wajah Tuhan. Melalui Yesus Mesias kita ada harapan yang kekal. We will see Him face to face. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
saya menutup pengajian kita. Semoga Tuhan memberkati kamu. Roh Kudus terus mengajar kamu pengenalan akan firman Tuhan, dan lebih penting lagi supaya kamu dan saya ada hubungan dengan Tuhan yang intim sebagaimana Daud pemazmur dengan Yahweh. Amin. Sampai jumpa lagi. Shalom.